Idea berkenaan dengan perkara Rabu ini terdapat pada beberapa penuntut Melayu yang dihantar ke England, ke United Kingdom. Di sana mereka lihat di kampung-kampung ada pasar mingguan berpindah-pindah. Jadi pasar mingguan ni menarik banyak pelanggan dan mereka berpendapat bahawa Malaysia juga boleh buat macam itu. Saya di zaman Jepun, saya tak ada kerja, tak ada pendapatan. Dalam keadaan itu, saya terpaksa cari tempat untuk berniaga. Sudah ada tempat di Pekanbaru. Jadi saya guna tempat itu untuk perniagaan kecil saya. Sebenarnya Pekanbaru adalah satu shopping kompleks. Secara rendah, secara kecil-kecilan, dia adalah satu shopping kompleks. Siapa saja yang ingin berniaga boleh masuk dalam kompleks. Mungkin kena bayar sedikit sewa dan mereka menjual barangan-barangan mereka. Pekanbaru sebenarnya semakin maju. Macam-macam barang diperkenalkan. Bukan saja barang daripada dalam negeri, barang daripada negara jiran seperti daripada Thailand dan lain-lain pun mereka import dan mereka pasar di Pekanbaru. Orang yang menjual barangan ini mestilah cekap menjual. Kalau dia tak cekap, dia letak harga yang tak betul, tak laris saja. Lagi satu, bila kita bekerja dan kita perlu dibayar gaji, kita perlu beramanah. Duit yang kita terima itu bukan kita punya, itu duit kedai punya. Jadi kita kena urus duit dengan baik. Kita percaya Pekanbaru boleh dikembangkan. Umpamanya kita boleh ada satu gerai di Pekanbaru, tapi pada hari lain barangan gerai itu boleh dibawa ke tempat lain pada hari yang lain.